Masa tengok perjalanan dia pergi Jerman. Kenapa dia pergi Jerman? Sampai 6 hari kat Jerman. Jadi, bila dia pergi Jerman kat Jerman ini, korang boleh pergi cek tengok. Dalam dunia ni, yang orang cakap HIV yang paling canggih teknologi adalah Jerman. Itu yang kita pertikaikan. Kenapa sampai pergi Jerman 6 hari? Itu lepas sekantoi sebelum itu dia pergi Jerman sembunyi-sembunyi. Jadi takkanlah kita ni sebagai rakyat, kita ni tak nak berfikir. Kita mestilah fikir kenapa dia pergi Jerman, kenapa sembunyi-sembunyi pergi Jerman. Okey, lepas tu 6 hari pergi Jerman, pelaburan apa? Sama macam itu hari. Dia kata pergi Itali, pergi France. Kita tengok betul-betul dia pergi mana. Dia pergi Jerman. Dia kata dia pergi Brazil. Dia pergi Jerman. Dia pergi Jerman buat apa? Mestilah kita nak tahu kenapa dia pergi Jerman. Apa yang dia buat dekat Jerman. Takkanlah kita, okey, bang, itu duit rakyat. Dia pakai tu duit rakyat. Takkan kata, biarlah dia sakit. Tan Sri Muhyiddin, dia cerit-berit. Tan Sri Muhyiddin cerit-berit, keluar daripada pejabat Perdana Menteri. Perdana Menteri mengalami diarrhea, cerit-berit. Perdana Menteri ni, dia kena bagi tahu. Sebab kalau macam gini Anwar Ibrahim, dia sakit, dia menjejaskan rakyat dan mungkin oleh kerana sakit itu menjejaskan mental dia. Itu yang tak berapa nak betul. Itu yang kita tengok mental ni tak berapa nak betul orang tua ni. Mungkin dia beresikokan negara. Dan kalau Perdana Menteri buat rawatan di Jerman, bermakna itu resiko tentang keselamatan security of negara kita. Dia dapat rawatan kat Jerman, itu negara asing, bukan negara kita, negara luar. Dan tentulah merisikokan keselamatan negara. Jadi sekarang ni, kalau saya tak minta kau percaya apa saya cakap, tapi saya bagi tahu, saya ada barang Anwar ni HIV. Saya ada barang. Saman lah. Saman kita bawa mahkamah. Anwar pun tahu perkara ni. Sebab dia yang bagi sampel darah tu dulu, 1999. Dia yang bagi sampel darah tu. Musa Hassan, Tan Sri Musa Hassan buat. Cuma tak umum nak jaga aib Anwar Ibrahim sekeluarga. Hari ni, AMK, sebab korang baru, kau tak tahu apa. Jadi, dalam isu HIV ni dan Stomapac ni, macam saya bagi tahu, saman kita akan buktikan di mahkamah. Dan sekali lagi saya bagi tahu, Anwar takkan saman. Dia takkan saman. Dia takkan pergi buat report polis ke, dia takkan ambil tindakan saman. Sebab, kalau dia saman, dia kena bagi laporan perubatannya. Bila dia bagi laporan perubatan ni, habis semua kantoi lah. Jangan percaya. Fikir sikit. Tengok sikit. Saya bagi tahu kan, tengok tangan dia. Sama itu hari, kenapa tak pakai tali leher? Sebab kelenjar dia bengkak. Jadi dia tak pakai tali leher. Dia arahkan semua tak pakai tali leher.